Kita semua pendatang. Kita semua pendatang. Yang betul-betul original adalah orang asli dan orang asal daripada Borneo. Okay? So, janganlah engkau nak berfikir bahawa ini tanah Melayu. Ini bukan tanah Melayu lah. Kalau ikutkan, ini adalah tanah orang asli dan orang asal. Sungguh lucu Melayu, palsu negeri Malaydesh. Mereka adalah pendatang dari Indonesia, tapi Melayu Malaysia suka menghina Indonesia. Mereka pun merasa kaum paling istimewa. Akibatnya Melayu Malaysia bertikai dengan Cina dan India. Begitulah sikap Melayu palsu Malaysia. Mereka tak sanggup mengusir penjajah, tapi mereka merasa sebagai kaum paling gagah. Boleh tak PMX tolong jawab soalan saya? Di negara China, ada tak pemimpin orang Melayu? Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Makin menarik. Kabinet sudah dirombak dan wilayah persekutuan sudah ditakluki oleh pemimpin yang bukan beragama Islam. Ini adalah Malaysia, tanah Melayu, negara-negara Islam. Bangsa yang ada di Malaysia ini adalah bangsa Melayu, tanah air orang Melayu. Majoriti ni orang Melayu ni. Inilah dia salah satu daripada contoh PhD yang kita ada kat Malaysia ni. Okey. PhD ni sepatutnya membuat seseorang itu lebih bijak, lebih pandai, lebih berpengetahuan. Tetapi bila dapat PhD yang kita panggil permanent head damage ni, hancur Malaysia. Kalau macam ni lah, kalau katalah dia ni seorang lecturer lah kan, saya tak tahu, tak kenal siapa dia ni sebenarnya. Tetapi bila dia buat video ni, adakah dia berfikir tentang perbezaan antara negara China dengan negara Malaysia? Di China dengan Malaysia completely different lah ya. Dia kena faham ya, China ni adalah satu negara komunis ya. Dari segi politik mereka, mereka diperintah oleh Parti Komunis China ya. Iaitu satu parti sahaja. Okey, amat berbeza dengan Malaysia. Okey, Malaysia ni kita telah mendapat independence ya, daripada British. Dan sewaktu kita mendapat independence daripada British, kumpulan etnik-etnik Cina, India, Sikh semua memang sudah ada dekat sini. Jadi ini adalah satu perbincangan dan persetujuan antara orang-orang Melayu dan juga semua kumpulan etnik yang sudah ada di Malaysia ya. Iyalah memang orang macam ni, perempuan ni dia akan menggunakan perkara 153 lah kan. 153 ni memberikan kedudukan kononnya istimewa, dan keistimewaan tersebut berkaitan dengan orang-orang Melayu lah, dan penduduk asli, maksudnya orang Bumiputera. Tetapi kedudukan istimewa ini berakar umbi ya dalam sejarah negara kita. Kerana waktu itu orang-orang Bumiputera tidak sama ya dengan level ekonomi mereka dengan orang-orang China especially lah.
Jadi mereka kata mereka itu yang NEP wujud ya, untuk membawa taraf ekonomi orang-orang Bumiputera ke arah yang lebih baik sama dengan ekonomi bangsa lain lah. Tetapi dari segi hak ya, hak itu adalah sama ya. Okey, keistimewaan yang disebut-sebut oleh ketuanan-ketuanan geng ni sebenarnya hanyalah untuk mengenali bahawa orang-orang Bumiputera ini tak semestinya orang Melayu saja ya, ini adalah termasuk orang-orang asli dan orang asal dari Borneo ya. So mereka adalah orang yang betul-betul orang yang asal dari yang original people ya di Malaysia. So perempuan tu sepatutnya sedar dirilah, kamu pun pendatang. Okey, kita semua pendatang. Yang betul-betul original adalah orang asli dan orang asal daripada Borneo. Okey, so janganlah engkau nak berfikir bahawa ini tanah Melayu. Ini bukan tanah Melayu lah. Kalau ikutkan ini adalah tanah orang asli dan orang asal. Okay, just because of history mengatakan ini tanah tanah Melayu. Tetapi kita kalau nak ikutkan siapa orang yang berasal original kat sini adalah orang asli dan orang asal. Itu satu hal lah saya nak cakap dengan perempuan ni ya. Dia buat soalan yang bodoh, kita kena jawab dengan dia lah supaya dia sedar diri sikit lah kan. Satu lagi saya nak cakap, dia cakap Hanayo telah orang Cina telah menakluki kepala otak dia lah kan. Sorry to say lah kan, pada saya dan orang Melayu, saya orang Melayu, kamu tidak boleh mengatakan saya bukan orang Melayu. IC kata saya orang Melayu. Okey, dan ramai lagi orang-orang Melayu yang lain. Saya percaya kita orang Melayu bukan bodoh. Kita adalah manusia yang boleh berfikiran ya. Tuhan tu dah bagi otak, kita kena berfikir. Okey, pada saya lah ya. Dan juga kepada orang-orang yang rasional ya, tak kira bangsa apa pun, kita lebih gembira sekiranya kita manage orang-orang politik kita, tak kira bangsa apa, kalau mereka adalah bagus. Okey, kalau mereka bagus, kita tidak boleh lihat dari segi etnik. Mereka adalah pendatang dari Indonesia, tapi Melayu Malaysia suka menghina Indonesia. Mereka pun merasa kaum paling istimewa. Akibatnya Melayu